Assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Hari ini saya bersama YB Nullah. Hari ini dia ada kerja sikit di mana? Jadi untuk makluman kepada semua yang mengenali YB Nullah, YB Nullah telah memaklumkan kepada saya bahawa bapanya Baba. Bukan Baba, Baba lah. Ayahnya yang berada di Bangla telah pun meninggal dunia. Bila meninggal? Ini hari pukul 6. Ini hari pukul 6. Hari ini baru pukul 11. Bukan, mati pukul 6 itu kan. 6 semalam. Oh, 6 pukul 6 semalam lah. Petang ke pagi? Pagi tadi. Pagi ni. Oh, jadi ayahnya telah pun meninggal dunia pada pagi tadi. Jadi kita ucap takziah dan al-Fatihah lah kepada baba beliau. Itu ada seorang warga Rohingya sudah kena tangkap itu dengan polis sebab itu orang Rohingya sudah cakap bukan-bukan dekat ini negara sama itu berita Al Jazeera, tahu kan? Jadi apa pendapat YB Nullah tentang perkara itu? Kan saya tanya tadi pasal itu Rohingya punya orang kena tangkap. Saya tak tahu. Ha? Tak tahu. Seorang punya pasal semua kena. Cuba Nullah bagi pendapat. Ya kah? Iyalah. Nullah boleh cerita sikit Nullah macam mana orang Rohingya yang sudah tak kerja sekarang? Ada yang tadi Nullah cakap sama abang yang pasal pekerja-pekerja Rohingya sudah tak ada kerja. Ya, sekarang tak ada kerja. Itu Rohingya, itu satu orang itu salah, semua orang kena. Okey, sekarang YB Nullah bekerja ini dekat itu longkang kan? Bos lain lah. Bukan lain, itu bos itu lama. Bos masih lama lah. Oh, panjang kan bulu hidung Nullah. Okey, apa ni abang tengok Nullah ini pakai ini tali pinggang kan? Sangkut plastik kan? Ini first time. Abang tengok ini sangat kreatif. Itu tali pinggang sangkut itu plastik kan? Ini kerja senang tu. Kerja senang. Ikat plastik, Ikat plastik. Okey Nullah. Sekarang tak apa. Ini nanti tak belakang. Anak Nullah dengan itu isteri sana macam mana? Okey. Okey, semua okey insyaAllah. Di Bangla itu virus COVID macam mana? Tu Bangla tu virus sekarang sudah banyak. Sudah makin banyak balik kah? Banyak. Abang tengok video kan? Itu polis bantai bontot itu orang sana kan? Yang degil-degil kan? COVID kan? Virus keluar jalan-jalan kan? Itu polis bantai itu bontot tak boleh berak. Macam mana pendapat Nullah? Saya tak tahu. Okey, sekarang YB Nullah mengatakan beliau telah pun tak ada duit kerana bagi beliau duit-duit beliau sebelum ini telah habis pakai disebabkan perempuan-perempuan di sini. Dan berapa kerugian yang pernah dialami oleh Nullah? Berapa kerugian itu duit? Sudah berapa banyak Nullah habis itu perempuan? Mana? Nullah sudah habis duit daripada dulu dengan itu perempuan kekasih kan? Sudah berapa banyak? Banyaklah, sudah banyak. Tu 20 ribu. Jadi 20,000 tu sepatutnya Nullah boleh beli motor kan? Tak boleh, tu motor tak boleh, susah. Saya ada basikal. Nullah ada basikal. Baiklah. Dan kita ingin lihat kekreatifan YB Nullah di mana beliau telah mencipta satu tali pinggang yang unik di mana tali pinggangnya boleh menggantung plastik sampah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat inilah tali pinggang Nullah
yang diciptanya semalam. Tali pinggang ini unik ya, tuan-tuan dan puan-puan, kerana tali pinggang ini mempunyai ciri-ciri keselamatan sirim dan boleh menampung banyak plastik sampah. Kalau kita lihat, sangat kreatif. Tali pinggang ini diperbuat daripada plastik sampah dan barang-barang yang digantungnya adalah plastik sampah. Boleh tak Nula? Nula boleh bagi tahu berapa lama masa yang diciptakan untuk mencipta tali pinggang unik ini? Apa? Nula mau cipta itu tali pinggang ni kan? Berapa lama? Ini. Ini bagi pukul 8 kerja habis buka. Ya, itulah dia. Pagi pukul 8 kerja habis, lepas tu buka. Adakah Nula mau jual ini tali pinggang? Mau jual tali pinggang ini? Bukan, ini tu bos punya. Bos punya kah? Baiklah. Jadi macam itulah saudara, apa yang saya tonjolkan tadi adalah satu keunikan yang luar biasa ya. Dan sampai di sini saja temu bual saya bersama YB Nullah, dan kita akan berjumpa lagi pada lain hari, dan entahlah hari apa lagi yang kita akan jumpa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.